Hai semua ยินดีต้อนรับสู่ไทยสันไตค่ะ Dalam bahasa Thai, satu suku kata terbentuk daripada gabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Walaupun vokal ditulis di depan, atas, bawah dan belakang konsonan, cara bacaan tetap bermula dengan bunyi konsonan dahulu. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum tahu tentang huruf konsonan dan vokal, boleh tengok video ni dulu. Sebab video ni ada kaitan dengan gabungan konsonan dan vokal. Okey, sambung. Struktur asas suku kata bahasa Thai. Dalam bahasa Thai, konsonan mainkan peranan sebagai bunyi utama, vokal sebagai bunyi tambahan dan nada berfungsi sebagai memberi makna bagi satu perkataan. Sekurang-kurangnya, satu konsonan diperlukan untuk membentuk suku kata. Vokal tidak boleh berdiri sendiri dan tak boleh ada lebih dari satu vokal dalam satu suku kata. Contohnya, ko kai tambah sara a. Jadi, ka. Ko kai tambah sara a tambah sara a. Jadi, ka. Salah kerana ada lebih dari satu vokal dalam satu suku kata. Kedudukan vokal dalam tulisan Thai. Vokal boleh berada di 4 posisi, iaitu vokal di belakang konsonan. Contoh, sara a berada di belakang ko kai. Sara a berada di belakang mo ma. Vokal di depan konsonan. Contoh, sara e berada di depan ko kai. Sara e berada di depan do dik. Walaupun vokal di depan harus dibaca selepas konsonan. Vokal di atas konsonan. Contoh, sara i berada di atas ko kai. Sara i berada di atas mo ma. Vokal di bawah konsonan. Contoh, sara u berada di bawah ko kai. Sara u berada di bawah no nu. Vokal yang mengelilingi konsonan. Ada vokal yang berada di posisi macam ni. Contoh, ko kai berada di tengah sara au. Mo ma berada di tengah sara iya. Jadi, macam mana nak gabungkan konsonan dan vokal menjadi satu suku kata? Caranya mudah je. Satu huruf konsonan tambah satu huruf vokal, then bila digabungkan, ia akan menjadi satu suku kata. Contohnya, itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.